Okey, Tuan CEO. Ya, Zim. Ada orang ni dia bertanya, dia segan. So nama dalam ni pun Anonymous lah. Okey. So dia bertanya macam mana nak tahu seseorang tu muflis? Okey, data kebankrafan adalah data terbuka. Semua orang boleh cek. Tak ada orang boleh semak awak punya hutang, jumlah hutang, laporan siklis, laporan sitos, laporan SPR dan laporan SPK tanpa kebenaran rawat ataupun dengan kebenaran mahkamah. Tetapi untuk muflis, ianya adalah data terbuka yang boleh disemak oleh semua orang. Boleh pergi ke laman sesawang insolvensi ataupun boleh dapatkan laporan pelapor kredit, ataupun sekiranya anda nak lebih detail boleh semak mereka punya muflis tu punya rekod kehakiman yang juga boleh dibeli secara data terbuka. Jadinya untuk info kebankrafan adalah data terbuka yang boleh disemak oleh semua orang, hanya perlukan nama penuh dan nombor IC saja. Ada apa lagi, Azim? Baik. Jelas pasal perkara ni. Baik, thank you. Terima kasih. Sama-sama Tuan CEO.